Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba kita dengar takbir raya ini. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Di dalam takbir raya terdapat kalimah yang mengatakan wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, yang bermaksud wa a'azza jundahu, dan telah memuliakan tentera-tenteranya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan menghancurkan ahzab dengan sendirinya. Siapakah yang dirujuk di dalam takbir raya ini? Berkaitan dengan ketenteraannya, siapa tenteranya, dan ahzab, tentera ahzab itu siapa? Untuk mengetahui mereka ini, kita perlu menyingkap jendela sirah, yang mana tentera ahzab yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan perang ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah pada bulan Syawal. Al-Ahzab adalah bermaksud gabungan, iaitu peperangan ini berlaku di antara Muslim di Madinah mempertahankan diri apabila diserang oleh tentera gabungan, iaitu gabungan daripada musyrikin Quraisy seramai 4,000 orang dan tentera daripada Bani Ghatafan bersama dengan penduduk Najd lebih kurang dalam 6,000 orang, yang mana diketuai oleh musyrikin Quraisy dan juga didalangi oleh Yahudi daripada Khaybar. Secara spesifiknya diketuai oleh Huyai bin Akhtab daripada Yahudi. Peperangan ini berarti tertolak disebabkan dendam daripada Yahudi Bani Nadir yang dihalau daripada Madinah dan mereka menetap di Khaybar. Huyai bin Akhtab, ketua kepada Yahudi Bani Nadir ini, telah bertemu dengan musyrikin Quraisy untuk melaksanakan penyerangan terhadap Muslimin di Madinah. Baginda Nabi SAW setelah menerima berita ini, baginda telah melaksanakan mesyuarat di antara para sahabat, dan Salman Al-Farisi telah memberi cadangan untuk menggalikan parit di hadapan kota Madinah. Jadi para sahabat bersungguh-sungguh membantu dan juga tolong-menolong menggali parit selebar 7 meter, sedalam 5 meter dan panjangnya adalah 2 kilometer. Disebabkan peperangan ini, Nabi SAW melaksanakan pertahanan menggunakan parit. Jadi peperangan ini juga dikenali sebagai Perang Khandaq, iaitu Perang Parit. Muslimin di Madinah telah dikepung hampir sebulan oleh tentera Ahzab ini, dan akhirnya tentera Ahzab ini telah dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dua perkara, iaitu yang pertama perpecahan dalaman, dan yang kedua adalah ribut yang datang kepada mereka pada waktu malam hari. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan kalimah yang disebutkan di dalam takbir raya. Kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk info-info sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.